4 kemenangan berturut-turut, 7 perlawanan tanpa kalah. Orang kata tak ada perlawanan mudah di dalam Liga EPL. And kalau ada satu tim yang betul-betul committed untuk membuktikan benda ni setiap minggu, jawapannya adalah Liverpool. Di bawah Arne Slot, benda ni dah jadi macam rutin pula. Musim lepas, kalau kita ingat, Liverpool cipta rekod Liga untuk jumlah perlawanan dengan menjaringkan 2 gol ataupun lebih. Tapi secara jujurnya, bahagian atau lebih tu selalunya tak wujud. Liverpool jarang betul bunuh perlawanan dengan gol ketiga, kecuali lawan dengan relegation fodder ataupun lawan dengan Spurs lah. Well, itu cerita lain. Malam tadi sebabnya peluang terbaik untuk Liverpool buat benda tu. Menentang dengan Wolves, tim yang hampir pasti akan selesai musim ni di kedudukan yang tercorok sekali. Satu saja gol diperlukan, gol ketiga cukup untuk tamatkan cerita ni. Tapi Liverpool tak pilih untuk tamatkan perlawanan tu ikut apa yang ideal untuk jantung kita semua, clinging on their life sehinggalah whistle penamat. Dan sebab tu masa hujung-hujung perlawanan ramai yang lega dengan 3 mata, tapi ramai juga yang concern dengan persembahan bertahan di Anfield. 25 minit terakhir, Liverpool penuh dengan rasa yang cemah dan juga terdesak. Sebelah pemain di atas padang dan juga fan, semua rasa macam menunggu sesuatu yang tak sepatutnya berlaku, tapi tetap akan berlaku kebiasaannya. Tak apa, nanti kita kembali ke situ. Sebab sekarang kita nak cerita pasal benda yang maneh dalam perlawanan tu. Kita kena cerita tentang Florian Wirtz. Wolves datang dengan perancangan yang sangat-sangat jelas lah daripada minit pertama lagi. Mereka akan bertahan dalam blok rendah, back 5, dan di tengah-tengah tu akan ada 3 pemain yang boleh jadi nombor 6 ataupun nombor 8. Tapi semua tu tak cukup. Mereka tak boleh dekat dengan Wirtz. Mereka tak boleh kawal Wirtz. Setiap sentuhan yang Wirtz buat berjaya stretch Wolves sampai ke full capacity. Semua yang dia buat tu nampak kemah, very techy. Semua benda yang dia buat ada tujuan. Tak ada langsung sentuhan yang kosong, tak ada langsung movement yang sia-sia. Apa yang dia nampak dalam kepala dia, dia akan cuba terjemahkan ke atas padang. Florian Wirtz sampailah minit ke 70 tunjuk semua benda tu. Lenggok badan dia, influence dia, work rate dia, tak pernah berhenti langsung. Dia lah idea, dia jugalah jawapan. Liverpool bagiku boleh dikritik dalam 6 bulan kebelakangan ni, isu atas padang dan juga luar padang. Tapi keputusan untuk spend that large amount of money on him, aku yakin akan terbayar dalam jangka masa yang panjang. Satu through ball yang dibuat kepada Hugo Ekitike tu, itu jenis bola yang kita selalu nampak Muhammad Salah buat. Juga jenis bola yang Phil Coutinho dan juga Steven Gerrard selalu mainkan. Ada pemain yang tak perlu melalui tempoh orientasi yang terlalu lama, terus boleh perform. Contoh terdekat ialah Hugo Ekitike lah. Ada juga jenis pemain yang mungkin macam Wirtz ni kena bite and take his time. Louis Steele daripada Daily Mail laporkan yang Wirtz perlu ikut program untuk bulking up dengan menambah berat sekitar 2 kg untuk kuatkan upper strength dia. Dan apa yang kita nampak sekarang bukanlah aku nak kata full product seorang Florian Wirtz, not yet. Tapi part man of the match dalam 6 perlawanan terakhir adalah arah yang betul lah. Aku rasa dia tuju. Dan pada malam tu kalau ada seorang pemain yang betul-betul perlukan gol, itu adalah Florian Wirtz. 23 perlawanan, 21 percubaan, gol pertama daripada dia. Bukannya sebab dia main teruk, dia main banyak posisi, dia cipta ruang dengan begitu baik. Link up play dengan yang lain pun sangat-sangat baik. Tapi nombor betul-betul tak menyebelahi dia lah. Dan reaksi semua orang pada malam tu selepas dia menjaringkan gol tu menunjukkanlah yang semua pemain tahu betapa berat tekanan yang dia tanggung selama ni. So I'm happy for him. Hopefully dia boleh kickstart musim dia bermula dengan titik gol pertama dia ni. And Hugo Ekitike pula, ya Allah, apa yang aku suka tentang Ekitike menentang Wolves ni ialah dia main sangat-sangat cemerlang tanpa perlu ada gol. Setiap fasa permainan Liverpool memang akan nampak dia. 3 centre back Wolves, nama apa, Krejci, Bueno dan juga Mosquera, sentiasa akan sedang tentang kewujudan dia. Dia release untuk hadap better dengan mereka semua. Bila tak dapat bola di tengah, space terlalu suffocate, Ekitike akan pindah ke wide area dan masih lagi boleh keluarkan segala skill in his locker. Ada sekali itu yang aku ingat, dia buat back heel kepada Milos Kerkez sebelum dia receive balik bola, kemudiannya dia buat shooting. Aku juga suka dengan triangle pada malam tu di antara Wirtz, Kerkez dan juga Curtis Jones di kiri yang semakin berkembang from strength to strength. Disebabkan Wolves pada malam tu menggunakan back 5,
Cara Liverpool cuba akses ruang dalam kotak penalti adalah melalui ruang di antara centre back dan juga wing back Wolf. Few times aku nampak di mana Liverpool probing Wolf dengan menggunakan deep through ball. Kemudiannya ada running in behind daripada McAllister, Curtis Jones dan juga Federico Chiesa. Apa lagi? Jeremy Frimpong di bahagian right back. Terutama pada separuh masa pertama, memang aku rasa a very good game daripada dia. Gol pertama Liverpool bermula sebab keberanian dia sendiri. Frimpong tarik komitmen lawan, tinggalkan dua pemain Wolf menggunakan speed dia dan membuat cutback dapat kepada Gravenberch dan Gravenberch tenang untuk arahkan bola tu kepada gol. Aku rasakan sepanjang perlawanan Frimpong jadi satu threat yang berterusan, non-stop running. Ada satu tu cutback kepada AKK, berjaya hasilkan chances daripada marker yang terkena palang. In terms of defensive, ada sekali mistake pass daripada Van Dijk. Frimpong berjaya cantas bola tu menggunakan recovery speed dia sebelum pemain Wolf tu berjaya sampai ke dalam kotak penalti. Positioning dia yang tinggi dan juga melebar atas padang juga membenarkan hantaran-hantaran diagonal daripada Virgil van Dijk. So far dia dan Kerkes nampak quite good in this role yang memang betul-betul nampak tailor-made for them lah. So hopefully Arne Slot akan berterusan menggunakan dynamic ni. Kita dah selesai the good part. Sekarang ni the bad part. Kita kena cerita tentang benda yang pahit. Masuk separuh masa kedua, Wolf jaringkan gol daripada situasi bola mati lagi daripada Santiago Beno. Dan terus selepas tu Anfield jadi terkesima, jadi sengap seketika. Dan ini bukanlah kali pertama. Dia dah jadi macam a bad habit daripada Liverpool. Setakat ni 12 gol bolos di dalam liga saja daripada set piece musim ni. Paling banyak bersama dengan Forest dan juga Bournemouth. 7 gol daripada sepakan corner. Hanya West Ham yang lebih teruk daripada Liverpool. Dan of course dengan statistik macam ni, mustahil lah Liverpool nak bersaing dengan tim-tim yang berada di atas lagi, dengan Arsenal dan juga Manchester City. Sebab kita boleh tengok selepas tu Liverpool mula panik. Cukup panik hingga membuatkan penyokong juga jadi resah. Nasib baiklah aku rasa Conor Bradley ada buat satu blocking betul-betul hujung game pada malam tu. Kalau tak, cerita lain lah jadi dah. Ketidakmampuan Liverpool untuk pertahankan set piece defensif ni betul-betul telah koyak rabakkan musim Liverpool lah setakat ni aku rasa. Ada satu stats yang aku baca, not sure in all competition ataupun liga saja, setengah daripada gol yang Liverpool bolos datang daripada set piece. Salah structure ke, pemain terlalu careless, pemain juga terlalu gairah nak attack sampaikan lupakan tanggungjawab. Aku rasa jawapannya semua sekali. Yang ni lah yang aku rasakan buat Liverpool goyang. Yes, Liverpool memang patut skor gol ketiga, tapi di Anfield lawan tim yang hanya ada 2 mata menjelang Christmas, sepatutnya 2 gol tu dah lebih daripada cukup untuk Liverpool pertahankan dan bermain dengan tanpa tekanan. Dan memang cukup pun sebab Liverpool dapat 3 mata. Tapi cara cukup itulah yang buka banyak persoalan lain.